Hai semua, hari ini Impian nak feature sebuah laman yang cantik di rumah teres 2 tingkat dan laman ni berkeluasan 1400 kaki persegi berkonsep modern tropical. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cantiknya. Boleh ke Impian nak tengok laman-laman rumah ni? Boleh. Ini laman kecil je lah. Laman kecil rumah. Kalau nak tengok laman besar, dia dekat yang sebelah tu lah. Berapa lama dah siapkan kira laman kat sini? Laman ni saya rasa tak ambil masa sangat sebab ini kebanyakannya pokok-pokok berpasu. Jadi kami beli, pasu tapi kami tanam daripada kecil lah. So dalam masa setahun macam tu boleh nampak lah rimbun macam ni lah. Boleh kongsikan ni sikit pokok-pokok yang ada kat sini? Ini kalau ini daripada kecil, kami tanam daripada kecil. So ini feeder fig. Lepas tu ini banyak pokok keladi lah. Pokok keladi. Lepas tu ini yang paling rimbun sekali ini pokok rubber plant. Rubber plant. Ini antara pokok yang paling senang lah. Kami selalu ambil pokok-pokok ni pokok yang senang jagalah. Senang jaga. Boleh ke kita nak tengok yang laman sebelah tu? Okay, dari luar, boleh. dari tadi kita tengok cantiknya. Okey, boleh. Jom. Kita dah nampak dah planter box yang cantik ni. Boleh kongsikan sikit? Okey, sebenarnya planter box ni sebenarnya baru je, saya rasa dalam 2 bulan lepas macam tu lah kami buat planter box ni. Lepas tu dia sekali dengan bench. Sebab tanam heliconia dalam planter ni dia boleh kontrol dia punya pembesaran lah supaya dia tak merebak. Itulah sebabnya kami pilih untuk heliconia lah. Bench ni pula daripada kayu balau. So dia tahan lasak lah. Tahan lasak. Untuk outdoor memang kayu balau lah, tak ada masalah lah. Okey, sebenarnya berapa keluasan landscape laman ni sebelah ni? Keluasan dia dalam 20 kali 75, so dalam 1400 square feet. 1400 square feet. Dan konsepnya pula kita tengok ada macam-macam pokok ni Konsep dia sebenarnya kalau ikutkan kami tak ada spesifik punya konsep lah. Tapi dia more to tropical, modern tropical lah. Modern tropical. So sebab pokok-pokok yang kami ambil ni pun pokok yang jenis untuk senang jaga, less maintenance. Lepas tu kalau jaga sebulan sekali, baja potong untuk buat maintenance, dah cukup lah tu. Mungkin boleh kongsikan antara pokok-pokok yang ditanam. Memang tanam dari kecil lah. Ini kalau ini pokok eugenia. Pokok eugenia ni pokok pagar. Sebab kami punya rumah ni dia strata. So kami tak boleh untuk tambah tembok lah. Untuk tambah tembok. Jadi sebelah ni pula parking umum, public parking. So kalau sebelum ni public parking, kalau diorang parking ada event ke apa, nampaklah tak ada privacy. Jadi inilah salah satunya cara kami tanam pokok eugenia. So kami tanam sebenarnya daripada 3 kaki kecil je. Sekarang ni tengoklah dah tinggi lah. Dah tinggi. Ini dalam 7-8 kaki dah. Ini antara yang pokok yang paling senang jaga. Lagi pokok yang lain kita nampak ada pokok apa? Jasmin dia. Ini bawah ni untuk skirting kami letak pokok jasmin. Mudah jaga. Mudah jaga juga. Mudah jaga. Keladi gajah. Keladi gajah. Betul, keladi gajah. Lepas tu ini red ginger punya pokok lah. Itu antara pokok. Ini semuanya daripada kecil lah tanam. Just tengok reference daripada media sosial lah. Pinterest ke? Pinterest. Okey, kongsi sikit pasal pokok eugenia ni, pokok pagar. Sebab ramai lah nak tahu kan, sebab bila nak tanam sendiri kat rumah tu, mungkin berapa jarak yang kita perlukan, dan kalau total ni sebenarnya tanam berapa pokok ni? Kalau ikutkan lebih kurang untuk total untuk tutup laman ni, saya tanam dalam 40 pokok. 40 pokok? Dalam 40 pokok. Dan jarak antara pokok tu dalam 1.5 ke 2 kaki. Bila 1.5 ke 2 kaki ni, barulah bila dia dah rimbun, dia akan tutup. Cantik lah. Dia akan tutup lah. Dia akan tutup pokok tu. So, lebih privacy kan? Lebih privacy. Okey, kita nak terus nak tengok focal point kat laman ni. Itu kan pokok yang kata berseri lah. Bunga merahnya tu, pokok apa ni namanya? Ini kemboja. Kalau senang-senang kita Melayu ni tahu ini pokok kemboja lah. Pokok kemboja. Pokok kemboja ni pun sama juga. Kami tanam daripada 4 kaki. 4 kaki. Sekarang ni pun dah rimbun. Ada jugalah bunga sebab sekarang yang baru habis musim. Habis bunga, musim bunga dia. Bawah ni pula pokok tomato coccus. Tomato coccus. So kalau tengok, ini pun antara pokok-pokok yang memang mudah untuk jaga. Tak perlu siram. Kalau hujan, musim hujan tu biar aje. So dia pandai, dia hidup sendirilah. Ini outdoor punya meja lah. Outdoor punya meja.
So kalau hujan ke air ke tak ada masalah lah untuk expose weather macam ni kan. Okey, tu kita tengok orang patio tu memang nampak macam selesa. Memang selalu jemput orang saudara-saudara ke kawan-kawan datang makan-makan daripada Memang keluarga kami ni agak selalulah kumpul. Jadi kalau sinilah ruang yang digunakan selalunya untuk barbecue, untuk lepak, untuk solat pun semua kat sini. Jemaah ramai-ramai pun semua dekat sini. So sebab itulah ruang ni kami ambil secara kami hias secara minimalis jugalah, tak terlampau crowded. Kami untuk ni kami ambil gelas. Gelas, tapi gelas ni tapi di sini waktu pagi dan waktu petang sangat redup. Tapi waktu siang waktu tengah hari dia akan panas juga. Tapi kami ambil gelas yang ada UV punya protection. So tahap kepanasan dia akan kurang sedikit lah. Tahap kepanasan dari kurang sedikit. Kalau hujan ke apa ke, saya akan tutup lah blind ni. Ataupun mungkin terlalu panas ke. Terlampau panas ke. Dia boleh tutup sampai ke bawah lah. Boleh turun ke bawah mana-mana lah ikut keselesaan kita. Okey, kalau tengok rumput ni memang guna rumput semula jadi tak berbanding nak guna rumput artificial. Boleh kongsikan kenapa guna rumput semula jadi? Ya, betul. Ni rumput cow grass. Kami sebenarnya mula-mula ada plan juga untuk gunakan sama ada artificial grass ataupun rumput Filipin atau Japanese sebab dia punya tekstur lagi lembut. Tapi kami fikir cow grass sebab cow grass ni dia kurang maintenance dan lebih lasak. Jadi penjagaan dia pun tak perlu untuk terlampau teliti. Dalam sebulan sekali kita baja je. Tapi dalam kalau rajin seminggu sekali kita trim pokok. Dari segi tengok taman-taman pokok-pokok yang ada kat sini sebab ni kawasan ni agak luas tau laman ni. Jadi memang ada panggil landscaper ke atau memang sendiri je yang buat? Tak ada. Memang tak ada panggil landscaper lah. Memang kami buat sendiri. Ini pun tengok idea daripada media sosial. Lepas tu pergi nursery, pilih pokok, suruh nursery tanam kat bahagian mana yang kami setujulah. Mungkin boleh kongsikan sikit dari segi mungkin pembajaan mungkin ataupun waktu trim ke, biasa berapa bulan sekali ada waktu? Kalau untuk pokok, semua pokok ni kebanyakannya saya buat sebulan sekali. Baja sebulan sekali dan untuk rumput seminggu sekali saya akan trim. Untuk pokok sebulan sekali saya akan baja. Dan kalau untuk pokok-pokok pasu dan 2 minggu sekali kita baja. Okey, boleh kongsikan sikit perancangan masa hadapan untuk laman ni? Perancangan masa depan tu ada. So, jadi kami plan sebenarnya untuk buat water features. So, kami akan letakkan kolam ikan koi dekat sini. Tapi depends, tengok pada masa, tengok pada bajet. InsyaAllah kami akan buatlah benda tu.